macam dari segi abang tekan brake dulu, tekan start sekali je. Dia manual lah? Yang dia seat memang manual lah. Even 55 spec pun manual. Oh, lah laju sikit kan? So yang ni steering dia abang boleh adjust lah, dia teleskopik. So yang ni kat bawah ni nak lock dia. Abang betul lah ke dalam ni. Macam Dia pada tengok tentang dua kan? Tak ada. Dia memang Malaysian spec memang tak ada lah. So basically lepas tu dia punya gear macam ni lah, sekarang indicator saja. Dia dah tak ada gearbox. power ni. So tak ada gearbox, dia ada engine accelerator lah. So kalau abang ada baca pasal review dia before, dia memang tak pakai gearbox dah. So dia macam hybrid concept tapi engine accelerator lah. Dia tak dapat cermin macam kicks Tak ada. So dia dah tak ada. So untuk kalau kata beza hatchback Shiro, monitor ni jadi motorized. So yang ni manual kan. So kalau Shiro motorized, seat leather putih. Yang lepas tu side door dia ada yang M6 LED Serena dengan dapat power tailgate. Tu je beza dia premium dengan Shiro. 360 dia. So dia ada wireless charger, lepas tu dia ada wireless Apple dengan Android CarPlay. Macam So BM overdrive lah. So yang ni kalau kata e-pedal, dia akan jalan satu pedal lah. Kalau nak try e-pedal kan nak pakai normal dulu pun boleh. Boleh, saya pakai e-pedal lah. Tak ada beza sama je. Remote ada sport, eco. Sini betul? Betul. Saya first time bawa C28 ni. C27 banyak beza C27 dengan 28. Memang kereta dia yang berlainan. Completely lain lah. Macam tu still ada gearbox. Steering pun semua ni memang sedap betul ni. 2.0 engine kan. So yang ni 1.4 engine. Smooth betul dia punya steering. Elektronik. Dah dengan kicks pun beza lah. Beza lah. Sebab yang ni dia punya driving punya suspension pun dah lain lah. Untuk Serena C28. Daripada mana bang? Cyber. Daripada Putra High. Putra High. Kanan kiri. Kanan. Memang tengok MPV kan. Kita tengok Nissan e-Power ni. Ni teknologi kan. Wah sedap betul steering dia. Maksudnya nanti yang X-Trail baru pun macam ni kat rasa dia? X-Trail baru dia dah pernah rasa belum lagi? Driving experience tak pernah lagi. Tak sampai lagi sistem tu dia pakai dua motor lah, front and back. So dia all wheel drive lah. Untuk korang bila dapat tak tahu lagi? Dia launching quarter 4 so, mungkin November baru kita orang training. Sebulan sebelum macam tu. Yes. Terus kiri Kiri. Yang tu pun mungkin dia CPU. Itu lah. Kalau CPU, alamak, macam mana lawan CR-V? Kita pun tak pasti lagi dia punya harga kan. Tapi Serena macam mana boleh CKD pula? Tak pasti bang, semua under tancung. Korang tak boleh Nissan by tancung kan. Korang tak boleh tanya-tanya ni kenapa, tak boleh Kalau boleh tanya, dalam bertanya tak ada jawapan pun. Biasalah orang rasa peminat Nissan ni ramai. Cuma biasalah kalau harga dia. Tapi kalau tak ada e-pedal pun lepas nanti dia berbrake juga Yang ada brake tu ada dekat Sport dengan Eco. So kalau tukar balik pada standard, standard tak ada lah kan. Faham. So dia tak ada recharging lah. Pening tak belakang? Tak. Dia kata yang baru ni kurang sikit pening kan? Saya tak tahu, saya tak pernah naik yang lama. Sama je? Dia kata dia dah buat, ada angin sikit, dia bagi kuat sikit suspension dia semua. Kalau abang baca technical, kalau tak bawa tak rasa lah. Kalau baca technical banyak, tak ada test drive pun tak boleh juga.
Kena dua-dua. Faham. Even dia orang pun tanya kenapa 1.4 cukup ke? Tapi bila abang bawa lebih daripada cukup kan? Cukup. Cukup sangat. Macam mana saya nak set ni? Motor kan. Oh, tekan ni dulu. Tu. Set. Bawa tekan set. Kanan kiri nanti dia ambil juga ke? Dia tak boleh lepas, dia kena pegang set. Kena pegang juga? ProPilot dia memang nak kena pegang. Kanan kiri dia bawa juga ke? Yes. Dia tak ikut pun? Dia belum on lagi. Dia certain speed lah. Dia pilat kanan. Second dia pilat. Okey. Sebaik. Maksudnya jalan kecil dia tak function lah. Kena jalan besar? Dia kena highway. Kena highway. ACC kan untuk highway ni. ProPilot ni kan? So ni saya rasa ni model pertama kot. Yang lain tak dapat lagi. Yang ProPilot ni. Coming yang ada X-ray lah dia lah. X-ray tu abang rasa lebih 200 lah? Kalau tengok online Indonesia price dalam 170, 180. Ui, Indonesia? Tapi tu CBU Japan ke? Tu CBU Japan. CBU Japan 1718. Okey lah tu. Bawah 200. Terus je? Kanan ikut dari Abang nak try bawa boleh ke? Boleh, saya belakang lah. Seat belakang ni ada Isofit. Isofit ada? Dua-dua ada. Captain dia lah. Kat kita. Wah, steering ni memang sedap lah. Untuk kalau compare dengan Stepwagon, benda Voxy Noah tu mana lagi sedap? Basically brand yang abang sebut tu semua Nikon. Betul. Dia on warranty dengan spare part, kita tak jamin lah. So this one local assemble, memang part ready lah. So dari segi driving pula, yang ni dia e-power kan. So yang lain tu semua masih normal engine kan. So totally different jugalah driving. Yang semua lain-lain tu ada transmission, ni tak ada gearbox. So ni pakai single speed motor kan. Motor dia bang. Motor dia. Sebab engine tu dia memang as generator je. Kanan kiri? Kanan. Kalau yang ni, so saya pernah bawa Kicks tu. Kicks tu macam lagi laju daripada ni lah kan. Sebab dia kecil kan. Sebab dia kecil kan. Tapi kalau X-Trail tu saya tak pasti lah. Mungkin X-Trail tu lagi power kan. Sebab dia ada 4 tayar kan. Boleh pun boleh tengok review dia lah. Sebab sekarang tempat lain dah launching 2 tahun lah. Itulah tu. Malaysia ni macam gigit jari je. Tunggu bila nak masuk. Sebab bukan kita tunggu anda siapa, sebab dia ada tancong kan. Tancong yang akan bawa masuk. Faham. Tapi kalau yang lain-lain tu bukan tancong eh? Dia macam mana? Singapura tancong ke? Bukan lah? Tancong Singapura. Tu tancong Singapura. Macam Indonesia, Thailand semua? Nissan Japan Nissan direct. sekali lah? Direct Japan. Bau tu. Kiri. Masuk sini lah? Betul. Apa massage, apa benda ventilation apa tak ada kan? Kalau seat ventilation semua tak ada lah. Macam Serena ni dia bukan macam Webfire. Faham. So yang Webfire tu dah kategori yang TV mewah kan. Steering ni lah sedap bang. Kalau semua Nissan macam ni tak. Semua Kiri. Sini lah. Abang nak try buat boleh bang? Oh gitu. Mana? Berhenti mana-mana yang masuk side je sikit. Masuk saya Yang depan tu lah kat kita putih. Kita putih Luas sikit. Sini tak panjang ni. Itu lah tapi tak rasa pun sedap lah.